Okey gang, hari ni aku nak tunjuk satu kereta secara detail yang nampak moden walaupun usia dia dah 7 tahun. Ini dia Honda Civic 1.5 TCP tahun 2018. Kita akan tengok satu-satu barang yang ada pada varian ni, dari luar sampai dalam. Sebab varian 1.5 TCP ni dia memang paling tinggi pada masa tu. Dari segi luaran, kalau kita tengok dekat depan, varian TCP ni dia datang dengan lampu full LED, termasuk high beam dan low beam, DRL LED yang menyala bila start enjin. Lampu kabus fog lamp LED juga. Grill depan dia chrome tebal, siap datang dengan logo Honda yang besar. Bumper depan dia design yang nampak cantik, sporty dan berkilat. Dari segi side tepi, siap datang dengan sport rim 17 inci, 2 tone color original Honda, cermin sisi auto folding dan ada lampu signal LED pada side mirror. The handle warna chrome, body lane dia panjang, nampak cantik dan more to sporty. Kat bahagian belakang pula, lampu belakang LED bentuk C-type. Memang signature Civic lah. Ada spoiler kecil yang dah siap datang dengan convert. Ada juga exhaust batang 3 yang dia hanya display sahaja. Reverse camera ada dekat bahagian bawah logo Honda, tapi dia tak ada sensor dekat bahagian belakang. Dari segi dalaman, masuk je dalam, barang yang ada banyak lah pada model 2018 ni. Contohnya keyless entry plus push start button, auto brake hold dan electric parking brake. Ini dia memang premium lah pada tahun 2018. Meter digital TFT, boleh tukar paparan boost meter, minyak dan info trip. Dari segi steering pula, steering multifunction dengan pedal shift, cruise control dan ada button audio. Screen information 7 inci touchscreen, kawalan aircon dual zone, boleh set suhu dekat bahagian kiri dan dekat bahagian kanan secara berlainan. Seat driver electric ada 8 way adjustable, lampu kabin LED, armrest yang besar dekat bahagian tengah dan ada 2 port USB dekat bahagian depan dan sekali dengan aircon yang sangat penting untuk penumpang belakang. Dari segi enjin dan juga performance, enjin dia pakai 1.5 liter VTEC turbo 4 silinder. Dari segi horsepower, dia menghasilkan 173 dan 220 Nm torque dipadankan dengan CVT gearbox. Jadi kalau korang tengok balik, barang-barang Civic 1.5 TCP ni memang lengkap walaupun model 2018. Kau dapat enjin turbo, interior kulit, meter digital, dual zone aircon, pedal shift dan siap body design yang nampak premium. Dari segi harga sekarang, lebih kurang 82,000 sahaja di Carco untuk model 1.5 TCP 2018. So, itu saja review saya pada hari ini. Untuk abang kakak yang mana sedang mencari kereta second tapi nak quality selection, boleh terus follow Carco.